banyak hal daripada awal soal penerokaan tanah dan rundingan di pejabat, di kalangan pegawai, dan saya percaya Dr. Suzana setuju dengan saya kalau saya katakan beberapa rundingan itu telah membantu memberi meringankan kerana kita kena dengar. Jadi saya kira sambutan ini boleh dibuat di luar meriah begini dan orang kenal tempat kita dan keluarga kita rakan-rakan boleh berniaga memanfaatkan kehadiran kita. Dan ada rakan-rakan dari Kuala Lumpur tak pernah menjelajah ke kawasan Kedah akan dapat bersama. Dan kosnya jauh lebih Kedah. Saya minta disenaraikan beda kos adakan hari penolakan di sini dengan di ibu kota jauh lebih murah. Kita dapat menyelamatkan dana dan dana itu akan dipulangkan kepada peneroka. Itu pilihan. Dalam Jemaah Menteri, Zahid, rakan-rakan lain dan juga Menteri Besar, kita dengar keluhan rakan-rakan dari Felda. Saya pergi mana-mana, kalau sampai ke kawasan Felda, ada rintihan. Jadi hari ini, saya tak mau bercakap tentang harapan-harapan. Saya nak gunakan sambutan ini untuk umumkan keputusan kerajaan Madani yang akan memberi manfaat kepada peneroka secara langsung. Pertama saya kata betul kita kena bayar 990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dalam hal pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina 2 rumah di atas 1 lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatan kuasa menyelesaikan isu legasi dan terima kasih Datuk Wan Rosli. Ini negeri Pahang di antara yang paling cepat yang menyambut seruan ini. Dari satu putusan lahir sebuah perjalanan. Segala-galanya bermula daripada satu benih harapan. Membina tanah. Kami persilakan untuk terus untuk diteruskan ke penyampaian anugerah